Ramai orang nak bebas hutang tapi tak tahu nak mula dari mana. Salah satu cara paling berkesan adalah gunakan emas sebagai alat bantu kewangan. Dengan disiplin dan ilmu yang betul, hutang boleh ditutup satu persatu hasil daripada tabungan emas. Ada 5 tips penting untuk bantu anda tutup hutang dengan emas. Pertama, mula menabung melalui akaun emas Gap. Dengan bajet serendah RM100, anda dah boleh mula bina tabungan emas sendiri. Gap adalah cara paling mudah, paling fleksibel dan paling selamat untuk menabung emas tanpa perlu modal yang besar. Yang penting, mula dulu walaupun kecil. Kedua, lengkapkan diri dengan ilmu. Baca buku seperti Wang Emas, Misi Bebas Hutang. 2 buku ini akan bantu anda faham asas simpanan emas, strategi tampah gram dengan konsisten dan cara urus kewangan supaya tak terperangkap semula dalam hutang. Ingat, emas tanpa ilmu tidak membawa apa-apa makna. Ketiga, menabung ikut bajet bukan ikut harga emas semasa. Contohnya, bajetkan RM200 setiap bulan. Berapapun harga emas waktu itu, teruskan top up dalam akaun Gap. Kaedah terbaik adalah guna sistem auto debit supaya tabungan anda konsisten setiap bulan tanpa gagal. Keempat, tetapkan matlamat jangka sederhana. Jika sasaran anda adalah bebas hutang dalam 2 tahun, fokuslah menabung dahulu sekarang. Emas memang ada turun naik dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, nilainya pasti meningkat. Sebab itu penting untuk sabar dan konsisten. Kelima, sertai program-program edukasi emas dan kewangan yang dianjurkan oleh komuniti G100 Network. Banyak program disediakan tanpa bayaran untuk bantu penyimpan emas menambah ilmu, disiplin dan strategi kewangan yang betul. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu yang menggerakkan tindakan kita. Dengan ilmu, tabungan emas bukan sekadar simpanan, tetapi jalan menuju bebas hutang dan kewangan yang stabil. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara langkah simpanan yang terbaik untuk anda.